Okey, kalau Honda Civic ada Honda ZR-V, Toyota Corolla ada Corolla Cross, BMW ada BMW X3 dan BYD Seal ada Sea Lion 7. Korang tengok. Ni adalah sebuah SUV yang bentuk dia macam BYD Seal, tapi dia adalah Sea Lion. Ini adalah Sea Lion 7 versi performance dan kereta ni baru je launch hujung tahun lepas, tapi tak semena-mena, tak ada hujan, tak ada ribut. Kereta ini dapat nombor 6 dalam carta EV paling banyak terjual dekat Malaysia dengan angka lebih kurang 641 unit. So ini adalah salah satu kereta yang patut korang perhatikan. Dia akan jadi banyak dekat atas jalan tak lama lagi. Korang percaya je sebab harga dia dengan spesifikasi dia tak logik. So jom kita tengok BYD Sea Lion 7, apakah ia? Comparekan dengan sebuah SUV premium Porsche Macan ke Tesla Model Y dalam video ni guys. Subscribe dan tonton sampai habis. So let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. Biar kabur mataku. BYD Sea Lion 7. Macam mana kalau korang tengok perfect je, almost perfect lah kan, BYD Seal untuk sebuah kategori sebuah EV. Macam tu juga Sea Lion 7 agak perfect untuk kategori sebuah SUV EV. Yang mana kalau kita bandingkan, apakah kategori kereta ni actually? Kategori dia adalah sebuah SUV segmen C, lebih kurang saiz macam Proton X70, Honda CR-V, CX-5 ataupun kalau versi premium SUV segmen yang sama, lebih kurang macam Porsche Macan, BMW X3, Mercedes GLC Coupe. Dan kalau kategori EV yang paling famous dekat Malaysia ni adalah Tesla Model Y. Itu adalah dia punya kategori direct competitor kepada BYD Sea Lion ataupun mungkin Proton E-Mas C7. Ada yang katakan NAS, bukan, sebab BYD dah ada BYD 803. Takkan ni segmen D pula kan? Takkan ini adalah BMW X5? Tak mungkin. Okay, before that kita nak cerita sikit pasal harga dan angka jualan. Kereta ni baru launch lebih kurang dalam bulan 11 macam tu tahun lepas 2024, dan kereta ni tahun lepas dia dapat top 6 dalam carta EV paling banyak terjual dekat Malaysia 2024 sebanyak 641 unit. Nombor 1 sampai nombor 5 tu banyak BYD dengan Tesla, Dolphin, Seal, Model Y kan. So daripada segi harga, okay, kereta ni yang ni didatangkan dengan dua variasi, iaitu premium rear wheel drive dan performance all wheel drive. Yang ini adalah full spec all wheel drive performance, yang mana harga kereta ni starting daripada jeng. Mungkin tak sedap kalau sebut harga dulu sebab korang tak tengok lagi dalaman dia, tapi tak apa, kita reveal aja harga dia starting. Hey, ini dah tahun 2025, korang masih pakai karpet Maggi lagi? Jangan. Memperkenalkan Dodomat Elite. Yang ni adalah versi baru single layer, yang mana dia boleh custom macam-macam color, merah, biru, hitam, grey. Dan yang paling best sekali, korang tengok senang cuci sebab dia ada lubang-lubang berbentuk honeycomb. So korang dah tak perlu nak hempas sana hempas sini, and then korang boleh custom dia punya line tepi ni warna merah, warna biru ataupun warna hitam. Dan satu lagi, korang tengok bahagian belakang ni, ada grip so tak adalah korang naik kereta driving kapet tu kejap sengit sana kan. Untuk driver siap dia bagi heat pad sekali, dan untuk bahagian tengah-tengah belakang korang tengok, korang boleh bengkok macam gini. See, nampak? Jadi kat bahagian belakang tu center hum dia terletak cantik je. Dan yang bestnya, kapet ni kalis air guys, cepat kering. Lepas tu dia punya material EVA yang tahan lasak So tak adalah 2-3 tahun korang pakai nak hancur kan. Dan satu lagi, dia siap bagi free lock dekat sini, ada lubang. So korang nak pasang dekat kereta korang senang aja. And satu lagi, siapa-siapa yang buat pembelian RM300 ke atas, korang akan dapat RM50 Petronas subsidi untuk balik kampung. So kalau nak dapatkan Dodomat ni, boleh klik dekat link dekat ruang description bawah ni. Korang tak tengok lagi dalaman dia, tapi tak apa, kita reveal aja. Harga dia starting 184,500 on the road without insurance. Yang ini performance 200,500. Daripada segi performance, in fact yang ini jauh lagi powerful in term of dia punya acceleration, top speed yang itu menang lah kan. Dan daripada segi premiumship,
yang ini lagi premium, lagi best daripada yang itu. Korang boleh tengok video yang itu tentang Porsche Macan waktu saya beli kereta ni dalam 3-4 bulan lepas. Dan daripada depan korang tengok lampu dia ni almost sama macam BYD Seal Bahagian depan dia very clean, very slick dengan tak ada grill bumper dia. Memang cantik. Saya suka juga color ni. Dia macam nado grey yang ada pearl. Dan daripada segi tepi sini, sport rim didatangkan dengan sport rim bersaiz 20 inci Michelin Pilot Sport EV. Okay, design dia not bad. Cuma kereta ni kalau nak dibandingkan dengan Porsche Macan ni dia punya gap ni agak tinggi. Tayar ni kan, so ni nampak macam proper SUV. Kereta ni agak tinggi, cuma yang ini dia agak a little bit rendah sedikit. Tak nampak macam SUV yang tinggi sangat, tapi ada kelebihan dia. Dan yang mana belakang ni pun dia ada macam coupe line, so nampak sporty. Dan dia punya side cladding tepi ni depan sampai belakang. Dan daripada segi door handle pun, yes, dia bagi door handle yang terkeluar macam gini Kalau lock dia akan termasuk. Bahagian belakang dia memang ini adalah sebuah coupe. Nampak dia ada dua spoiler. Satu spoiler dekat sini untuk SUV ataupun hatchback, satu lagi spoiler kat sini untuk sedan. Lampu belakang dia bersambung kanan ke kiri, memang cantik. Dan kat sini ada badge 4.5S. Apa ni? Ini adalah 0 to 100 4.5 second Boot space, yes, ada power boot. Boot space agak besar juga, lebih kurang dalam almost 500 liter, tapi saya rasa tak sampai 500 liter ni, 400 liter lebih. Jom kita tengok bahagian dalaman kereta ni. Ni daripada bahagian dalaman dia Gila, korang tengok seat je. Dia bagi bucket seat macam ini dengan leather dia, dengan dia punya ambient lighting grafik dekat sini, screen yang besar, giant screen dekat sini. Korang tengok dia boleh rotate screen macam ni. This is BYD punya signature dengan dia punya 360 degrees camera dia yang gila. Ada panoramic sunroof, dia boleh buka sampai belakang dan ada siap boleh tutup sunshade. Maksud dia pakai kain dan dia boleh gulung. Cuma satu je kekurangan dia kat bahagian dalaman ni. Sebelum kita cerita yang lebih best-best kan kat bahagian dalaman ni. Come on BYD, come on, upgrade kunci lah, please. Tengok Mercedes, BMW, Porsche punya kunci kan, benda kecil ni. Lepas tu ada wireless charging 50 watt kat sini. Lepas tu sini boleh letak phone lagi. Dengan gear, physical gear dekat sini. Logik lah kan, macam Tesla gear dekat sini tak apa-apa tak kan. Volume button, scroll saya suka. Driving mode kat sini physical button. Dan aircon ada sikit lah yang button kat sini kan. Dia punya kompartmen besar gila. Dan bahagian bawah ni pun ada kompartmen yang besar gila. Boleh letak kucing dekat sini kalau korang balik kampung kan. Dan Daniel belanja sikit. Door handle kat sana, kalau korang tengok door handle dia, dia ada macam longkang. Nampak kat situ longkang. Benda ni bagi saya benda yang premium. Macam ni cara nak buka pintu Dan bahagian atas sekali soft touch plastik. Bahagian tengah-tengah ada ambient lighting sampai ke door pocket dia. Memang pintu dia saja memang gebak. Dengan speaker dia bagi DIN audio. Dan steering, yes, steering yang berbeza daripada BYD Atto 3. Ada teleskopik tapi bukan elektrik lah kan. Ada teleskopik. Dan yes, meter cluster yang proper. Ada macam-macam info lah. Ada dia punya tire pressure, monitoring system. Daripada ADAS, sistem safety, advanced driving assistance system, tak payah cerita kereta ni. Kalau cerita banyak gila, memang ada dan lengkap gila. Kalau ada 2 hari saya cerita tak habis nanti. Dan satu lagi, korang tengok dia ada head up display kat sini. So dia ada screen indicator, speedometer dekat cermin dia akan pantulkan, ambient lighting, semua cukup. Android Auto, Apple CarPlay secara wireless. Tapi saya ada tanya beberapa orang staff saya, agak-agak lah kan kereta ni kalau dia masuk dia tak tahu, tak ada badge, dia tak tahu elektrik ke kereta biasa ke kan. Dengan premium ship bahagian dalaman ni, dia rasa kereta ni berapa harga? Ada kata dalam 200,000, 300,000. Actually, daripada segi pengalaman saya dah review lebih kurang rasa dah 300-400 biji kereta lah. Pengalaman saya dengan jenis leather macam ini, jenis material, quality, fitment, buatan dan features yang ada kat bahagian dalaman kereta ni, saya rasa kalau korang nak dapat kereta yang ada macam gini, gasoline engine, kereta Jerman, harga dia akan jadi at least 600,000. Tapi mungkin saya tak tahu, adakah korang rasa benda ni boleh jadi satu chance untuk korang rasa, disebabkan ada EV, korang boleh dapat rasa kereta-kereta yang macam gini dengan harga yang sangat-sangat tak masuk akal lah. Tak boleh nak cakap affordable sebab 200,000 tu dah kategori yang bukan marhin, tapi untuk kategori dia sangat-sangat value for money.
Ini satu lagi kelebihan kereta ni berbanding dengan BMW X3 ke Porsche Macan ke whatever, iaitu seat belakang dia luas gila kot. Mana nak jumpa EV yang seat belakang dia, come on, dia punya headroom okey, dengan seat panjang, recline angle, oh boleh adjust oh banyak angle boleh adjust. 4-5 angle so recline angle seat belakang ni tak payah fikir, memang selesa dengan bumbung dia kan. Kalau korang rasa ada sunroof ni mengganggu, boleh tutup, jangan risau. Dan dia punya ni armrest dia, korang tengok ni memang nampak premium baldu kat bahagian dalaman ni boleh simpan phone. Lepas tu dia punya cup holder, oi, cup holder dia konsep macam gini memang smart. Dan ini yang bestnya, korang tengok betul-betul rata. Kereta ni all wheel drive juga, boleh je buat rata. Nak kata tinggi, kereta ni lowered juga kan, boleh je buat lantai rata kat belakang ni, sampai ada yang kata dia boleh baring kat bahagian belakang ni. Dan kat sini ada aircon vent. This is type A, type C. Ada 2 charging port, cuma tak ada compartment. Tapi korang boleh slide phone korang dekat rear seat pocket. Bahagian sini ada 2. Ni yang kereta Jerman, lokek sangat macam Porsche. Lokek sangat nak bagi rear seat pocket ni, penting kot. Kalau tak penting pun is added value. Berapa sen sangat benda ni kan. Korang tengok China, dia bagi je, yang sen-sen tu dia bagi je kan. Apalah nak kira. Tinggal satu benda, sama ada kereta ni menjadi satu pengubat kepada kereta-kereta China yang terkenal dengan driving feel diorang yang kebanyakan kereta-kereta China tak elok. Cuma satu benda yang saya rasa kebanyakan kereta China kurang adalah dari segi dia punya driving feel. Bukan engine semata-mata, but handling, driving feel. Kita nak tengok adakah BYD Sea Lion 7 terkategori dalam kategori yang sama. Driving feel mungkin dah kantoi, sebab sebelum ni saya ada review BYD juga, Atto 3 SUV juga, dan saya puji driving feel dia, sebab itu antara kereta China pertama juga yang saya pernah drive. Dan saya terkejut sebab saya tak tahu lagi waktu tu karakter driving kereta China ni kan. After that baru banyak model-model kereta China masuk. But now BYD Sea Lion 7, tapi yang ini adalah SUV lebih besar. Oi, not bad guys. Not bad. Sekarang kita dekat sports mode. Not as good as BMW, Porsche apatah lagi, but saya boleh confident lain corner. It's not about corner ataupun handling at all. It's about driving, kata orang, driving karakteristik yang normal, yang macam biasanya kereta China ni korang akan terasa macam dia tak betul-betul fully normal macam kereta-kereta lain. Dia punya gearbox, itu kalau kereta yang ada enjin kan, somehow korang boleh rasa tau. But this one smooth as butter. And speak of performance, kereta ni didatangkan dengan 82.5 kWh lithium ion battery pack. Of course, ini adalah BYD, dia menggunakan teknologi blade battery. BYD pengeluar bateri terbaik dunia Daripada segi performance, yang ini adalah BYD Sea Lion 7 performance version paling atas sekali, yang mana dia datangkan dengan 523 horsepower dan 690 Newton meters of torque. Dengan handling dia yang bagi saya okey, cukup baik untuk handle kuasa dan torque yang tinggi macam gini. Dan 0 to 100 lebih kurang 4.5 saat saja. Gila, laju gila Kita try buat acceleration kosong. Oh powerful gila. Oi 4.5 saat. Yang ini memang saya rasa tak ada gasoline ataupun ICE engine SUV yang boleh lawan Sebab yang ini elektrik, walaupun dia 690 tu dah tinggi gila. Dia elektrik ni dengan api, ibarat macam api kan nak bakar sate kan, korang kena kipas baru dia pergi kan. Tapi kalau elektrik ni, cuba korang tengok mesin basuh yang spin tu, korang tekan switch stop, laju. Power delivery instant. Ya, dia nak capai maksimum tu cepat, pantas. Daripada segi range, untuk BYD Sea Lion 7 versi performance ni, dia boleh jalan satu kali charge sejauh 542 km dan dia support DC charge fast charging 150 kW. Cuma kekurangan dia untuk AC charging ataupun charging yang bukan fast DC charging, dia cuma support sampai 11 kW saja. Ada setengah kereta dia dah support sampai 22 kW. Dan brake caliper untuk versi performance ni dia warna merah depan belakang. Bagi saya brake untuk performance yang macam ni cukup, sebab setengah kereta performance yang tinggi, braking dia tak cukup. Braking dia biasanya mesti tak kena. Contoh macam Mazda
CX-5 2.5 turbo. Kereta power gila, engine memang package. Tapi braking, so that's it guys, BYD Sea Lion 7. Hope video ni dapat bagi info yang bermanfaat daripada korang, ataupun nak tahu pasal isu semasa automotif kan, korang boleh log on juga kepada kita orang punya TikTok Nazenco, dan korang boleh tengok kita orang punya website nazenco.my berserta kita orang punya Facebook Nas Abdullah Ami. Dan korang boleh komen kat bawah ni apa lagi kereta yang korang nak saya review, kita orang review. So macam biasa, sebelum korang beredar pergi, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah daripada Nazenco. Salam strategi, fight.